Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai pada muka surat 17 Matematik tahun 4. Tengok soalan 1. Pilih jawapan yang betul. A 68,790, 68,565, 68,489 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 69,000. Kita ada 3 pilihan. Kita bundarkan kepada ribu terdekat. Nombor mana yang menjadi 69,000? Kita bundar satu-satu. Okey, tengok nombor ni kita bundarkan ribu mana ribu? Ni sa, puluh, ratus, ribu. Jadi yang ni ribu. Okey, jadi kalau kita bundarkan pada ribu, kita tengok di sebelah kanan dia tu itu ratus. Adakah nombor di ratus itu 5, 6, 7, 8 atau 9? Jika di antara nombor tersebut, kita tambahkan satu dekat nombor bergaris. Tambah satu. Okey. Dan jika nombor di sini 0, 1, 2, 3 atau 4, jangan tambah apa-apa. Ataupun tulis tambah 0 pun boleh. Okey. Jadi di sini 1 tambah 8 dia akan jadi 9. Ini salin. Dan tu nombor di belakang atau belakang kanan tu akan menjadi 0. Jadi nombor ini adalah salah satu nombor yang menjadi 69,000 jika dibundarkan kepada ribu terhampir. Kita tengok yang ini 68,000 dan di sebelah kanan itu adalah 5. Kalau 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9 tambah 1, yang ini akan jadi 69,000 juga. Okey. Dan kemudian di sini ribu dan di sebelah kanannya atau pada ratusnya ialah kurang pada 5. Itu 0, 1, 2, 3 atau 4. Tak payah tambah ataupun tambah 0. Jadi 8 tetap 8. Dia jadi 68. Dan nombor belakang kita jadikan 0. Itu akan jadi 68,000. Jadi dua nombor pertama apabila dibundarkan kepada ribu terhampir akan menjadi 69,000. Soalan B. Dibundarkan pada puluh ribu terdekat menjadi 80,000. Okey, jadi ketiga-tiga nombor ni apabila dibundarkan pada puluh ribu, yang mana akan menjadi 80,000. Kita tengok dulu. Yang ini sa, puluh, ratus. Ribu, puluh ribu, kita gariskan di sini dan menggunakan konsep yang sama. Kita garis di sini, kita tengok di sebelah kanan tu, jika di sebelah sini ialah 0, 1, 2, 3 atau 4, tak payah tambah atau tambah 0, jadi 7 tetap akan jadi 7. Yang lain kita tukar menjadi 0. Jadi nombor yang pertama ni akan jadi 70,000. Kalau yang ini sebab ada 6, okey, jadi tambah 1, ini akan jadi 8. Yang lain tukarkan menjadi 0. Jadi 80,000. Dan di sini apabila dibundarkan 10,000 dan di sebelah kanan tu adalah nombor 5, kita tambah 1, jadi akan jadi 9. 0, 0, 0, 0. Jadi satu-satunya nombor menjadi 80,000 adalah 76,092 apabila dibundarkan kepada puluh ribu terhampir. Soalan 2. Bundarkan RM83,609 kepada RM10,000 terdekat. 10,000, kita tengok dulu. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Gariskan. Tengok sebelah kanannya, nombor digit ni lah 3. Jika 0, 1, 2, 3 atau 4, jangan tambah apa-apa dekat nombor yang digariskan. Kita salin balik dan nombor yang sebelah kanan kita tukar semuanya kepada 0. Jadi di sini bermaksud 83,609 apabila dibundarkan pada puluh ribu terhampir, dia akan jadi 80,000. Iaitu maksudnya jika kita kira secara 10,000,
antara jawab ni 83,000 ni lebih dekat dengan 80,000 atau dengan 90,000. Iaitu dalam kes ni jawapannya dah lebih dekat dengan 80,000. Okey, soalan nombor 3. Bundarkan nombor yang berikut kepada ratus terdekat, ribu terdekat dan puluh ribu terdekat. Jadi kita setiap soalan tu ada 3 jawapan yang berlainan. Okey, mari tengok dulu kepada ratus. Ratus berada di sini. Kita tengok nombor belakang ni. Kalau lebih pada 4, iaitu 5 sampai 9, kita tambah 1 di sini. 1 tambah 2 akan jadi 3. Nombor di depan kita salin, jadi kita selama 14 juga, dan 2 akan menjadi 3, dan nombor di belakang akan menjadi kosong. Jadi 14,300. Maksudnya 278 tu lebih dekat dengan ratus yang mana? Sama ada 200 atau 300. Jadi jawapannya adalah 300. Okay. Untuk pembudaran pada ribu, kita gariskan ribu. Tengok di belakang, nombornya 2, tak perlu tambah. Okay, jadi tetap juga 14. Jadi nombor di belakang ini tukarkan kepada 000. Jadi 14,278 ni lebih dekat dengan 14,000 atau 15,000. Jadi jawapannya lebih dekat dengan 14,000. Dan kemudian bila 10,000, kita gariskan 1 di sini. Dan di belakang itu adalah 4. Jadi sekali lagi tak perlu tambah sebab 0, 1, 2, 3 atau 4 tak perlu tambah. Di 1 dan nombor di belakang kanan kita tukarkan semuanya kepada 0. Jadi jawapannya adalah 10,000. Soalan B. 46,195 kita nak bundarkan pada ratus terhampir. Sini ratus. Dan belakangnya, atas sebelah kanannya adalah 9. Kita tambah 1 di sini. Jadi ratus itu akan jadi 200. Di depan ni tetap lagi 46,000. Kalau kita bundarkan pada ribu, digit dia di sini. Dan di sebelah kanannya adalah 1. Kita tak perlu tambah. Jadi ni akan jadi 46,000. Okey? Dan apabila dibundarkan pada puluh ribu, digit sebelah kanannya adalah 6. Perlu tambah 1 dekat sini. Jadi 1 tambah 4 adalah 5. Jadi 50,000. C. 62,045. Bundarkan pada ratus. Seperti biasa, yang ini 4. Tak perlu tambah apa-apa. Jadi 0,0,0. Jawapan dia 62,000 sahaja. Bundarkan pada ribu, digit sebelah kanannya adalah 0, tak perlu tambah. Jadi dia tetap jadi 62,000 juga. Okey. Dan bundarkan pada puluh ribu, di sini nombornya di sebelah kanan adalah 2, tak perlu tambah pada nombor bergaris. Dia akan jadi 60,000. Tukarkan saja semua digit kepada 0. D. 79,638. 100. 6. Jadi sebelah kanan adalah 3. Tak perlu tambah. Jadi jawapannya adalah 79,600. Okey. Tukarkan kepada ribu terhampir. Jadi sebelah kanannya adalah 6. Kena tambah 1 di sini. 1 tambah 9 akan jadi 10. Naik 1. 1 tambah 7 ialah 8. Jadi untuk ni lah 80,000. Okey. Dan kemudian untuk puluh ribu kita gariskan di sini. Sebelah kanannya adalah 9. Kena tambah 1 pada untuk digit yang bergaris. Jadi 1 tambah 7 ialah 8. 80,000 juga. Dan soalan E, 95,307. Ratus terakhir, ratus terhampir. Belakangnya adalah 0. Kita tak perlu tambah apa-apa.
Jadi akan jadi 300 di sini. Jawapan sebenarnya ialah 95,300. Ribu terhampir 5. Jadi sebelah kanannya 3, tak perlu tambah apa-apa pada 5. Jadi akan jadi 95,000 sahaja. Okey, yang kanan tu akan tukar kepada kosong. Dan yang terakhir, nombor sikit 9. 9 kena tambah 1 sebab biji sebelah kanannya adalah nombor 5. Okey, jadi 1 tambah 9 ialah 10. Okey, 9 tu jadi 10. Lepas tu ni ada 1, 2, 3, 4 lagi. 1, 1, 2, 3. Jadi 95,307 jika dibundarkan pada puluh ribu terhampir menjadi 100,000. Dan soalan terakhir, soalan 4. Berikan 3 nombor yang menjadi 50,000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat. Okey, menjadi 50,000 apabila dibundarkan pada puluh ribu. Jadi dia bundarkan puluh ribu, jadi nombor itu mesti ada 5 digit juga. Okey, jadi mari kita tengok. Kalau kita main-main nombor saja kan, letak nombor sini 37,876. Okey, adakah menjadi 50,000 apabila dibundarkan pada puluh ribu? Puluh ribu di sini. Jadi di sini 3, belakang 7 kena tambah 1. 1 tambah 3 akan jadi 4. Jadi 40,000 sahaja, tak boleh. Jadi untuk mencari 50,000, nombor di depan ini mestilah sama ada 4 atau 5. Okey? Mari kita tengok kalau 4 Kalau 4 dia mesti 4 atau 5. Kalau di sini 5. Okey? Dia 4 atau 5 sahaja. Jadi dengan syarat kalau kita letakkan nombor di depan itu 4, di belah kanannya tu iaitu yang ribu tu mestilah nombor yang lebih besar daripada 4. Jadi contohnya nombor tersebut ialah 4, 5. Okey? Lebih besar daripada 4, 5 boleh. Nombor belakang ni tak masalah. Apa-apa nombor saja. 7, 8, 1. Okey? Jadi depan ni 4, di belakang ni mesti 5, 6, 7, 8 atau 9. Tengok. Bila kita bundarkan, okey, di sini sebab 5 tambah 1, jadi 1 tambah 5 akan jadi 1 tambah 4 akan jadi 5. Okey, ni salah satu nombor yang boleh diterima. Jadi dia nak 3 nombor. Jadi kita boleh ubahlah. Kita ubah saja nombor di sini. Dengan syarat nombor ini mesti lebih besar daripada 4. Okey? Jadi nombor pertama kita dapat iaitu ini. Nombor kedua kita nak ambil masih depan di 4 lagi. Kita ubah pada 7, 112. Ni rekaan semata-mata. Okey, jadi kalau 7 tambah 1 dekat sini akan jadi 50,000 juga. Okey, jadi ada banyak nombor lah. Kamu ubah saja nombor di sini, belakang pun ubah. Jadi dengan syarat nombor di depan ni, tempat ribu ni mesti lebih besar daripada 4. Sama ada 5, 6, 7, 8 atau 9. Tadi cikgu ada beritahu kamu bahawa depan itu boleh juga 5. Kalau dengan syarat bila kamu letak depan 5, di belakang ni tempat ribu ini mesti kurang daripada 5. Dia sama ada 0, 1, 2, 3 atau 4. Jadi 0, 1, 2, 4. Okey, apa lagi nombor yang boleh cikgu reka? 5, 4, 1, 7, 8. Okey, kedua-dua nombor ni bila dibundarkan pada puluh ribu, dia akan jadi 50,000. Sebab tak perlu tambah. Sebab belakang ni kosong, tak perlu tambah. Yang ini akan jadi 50,000. Yang ini juga tak perlu tambah di sini. Dia akan jadi 50,000. Okey, jadi kamu bolehlah berapa banyak nombor yang kamu boleh ke? Berpuluh-puluh ribu. Okey, puluh ribu lah daripada nombor 45,000
hingga 54,999. Jadi tulis balik, yang dah bundarkan pada yang akan jadi 50,000 ialah daripada nombor itu 45,000 sehingga 99. Okey, sampai situ. Dia masih lagi akan menjadi 50,000 jika kamu bundarkan kepada puluh ribu terhampir. Okey? Banyak benda kan? Hampir 10,000 tu.